Kalau you all mencari pizza wagyu, kita orang recommend PNC Kitchen. Diorang menggunakan brick oven untuk memberikan rasa yang smoky dan crispy di luar, lembut di dalam. Dan bila kita orang dah rasa, memang sedap rasa dia. Restoran dia luas tau, 2 tingkat. You all boleh buat event atau gathering kat sini. Don't worry, surau dan tempat ambil wuduk pun disediakan. Cakes and pastries pun ada jual kat sini. So kalau you all mencari kek untuk sambut anniversary ke apa, diorang dah sediakan dah. Dan jujur cakap, kek diorang sedap tau. Tiramisu pun diorang ada buat dekat sini. Kalau you all datang kat sini, you all wajib try dia punya strip loin steak. Rasa daging dia sangat juicy and tender. Dia punya mashed potato pun sangat soft dan creamy. Kalau you all nak order kambing dan ayam, boleh order supreme platter ni. Saiz chicken chop dia besar tau. Lepas tu dia rangup je. Makan daging lamb dia dengan sos black pepper pun nice. Siapa yang suka sos Korea tu, boleh order Korean burger. Portion dia memang selambak ya, boleh makan 2 orang. Dan sos dia ada rasa pedas-pedas sikit. Lepas tu nasi goreng kampung dia memang lain daripada yang lain. Dalam menu tu dia ada bagi ayam, calamari, udang. Memang berbaloi sangat dengan harga dia. Lepas tu our favourite, spaghetti spicy salted egg. Daging lamb dia pula memang special betul ya. Langsung tak lihat. By the way, kalau you all nak masakan Melayu, dekat sini pun ada tau. Dalam set talam ni, lauk yang diorang bagi adalah ayam masak lemak cili api, telur masak kicap, telur dadah, sambal belacan dan ulam-ulaman. Tak lupa juga dalam menu ni, diorang berikan sekali dengan 2 pinggan nasi. Untuk minuman pula ada 4 air best seller yang kita orang try kat sini dan kita orang boleh cakap semua air dia sedap-sedap tau. Oh, by the way guys, owner restoran PNC Kitchen ni orang Melayu Muslim tau. So apa lagi guys, jom support lokal. Bye!